Ni apa bang ni? Yang ni kopi tiga negeri. Kopi tiga negeri. Betul? Kenapa tiga negeri pula? Ada kopi Kedah, kopi Johor, kopi Perak. Yang ni kopi Kedah. Oh, dia siap biskut bang? Betul? Kopi Johor. Yang ni kopi Johor. Oh, Yang ni Perak. yang ni kopi Perak pula. Tiga-tiga kopi ni rasa dia berlainan ke bang? Betul? Ini roti Arab. Roti Arab pun ada. Ya, selain tu kita ada lempeng kelapa juga. Bosor-bosor roti dia. Ha. Roti Arab. Oh ni gulai kawah kambing. Ni kuih lopes kampung. Makan apa kak? Dia makan dengan kelapa dengan air gula merah. Lepas tu? Air gula. Air gula. Melaka. Oh, inilah dia. Ni ubi kayu. Ubi kayu Pagi-pagi kena ubi kayu baik man. Dia kelapa. Sambal dia pedas ke tak? Biasa je. Pedas-pedas Pedas manja. yang boleh makan. Okay, ni ketupat palas. Yang sebelah ni apa kak? Sebelah tu lepak ubi dengan lepak pisang. Oh, rendang ayam sikit, daging sikit boleh? Ni daging. Baik. Ni ayam Wah, lontong pun ada Boleh. Panas-panas lagi. Ni kuah kacang. Boleh kuah kacang. Baik. Laksa pun ada. Kita ada mi kari. Ni mi kari Ya. Oh, siap ada udang semua siap Mi soto. Ya. Boleh Lontong darat. Ni lontong darat pun ada Ya, betul. Kuah kacang Nak try nasi kerabu satu. Okey. Kelapa ikan dia. Itu semua standard dalam nasi kerabu. Ya. Okey, bodoh. Ulam-ulam sikit Okey, perfect tak? Boleh nasi kerabu. Ni selur lada. Nasi kerabu wajib ambil solok rada. Ayam bakar. Ayam bakar boleh. Kambing bakar. Daging bakar. Okey, ni nasi dagang Terengganu. Oh, akak Terengganu mana? Dengun. Ikan air. Okey, boleh. Pekat juga kuah dia ni. Sisik sehijau dia daun. 5M sedang. Oh, sisik. Ya. Baru buka kedai ni? Kita baru buka.